Assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Hari ini adalah hari terakhir kami di kota Yogyakarta. Selesai sarapan, kami terus bergerak ke lapangan terbang Yogyakarta. Walaupun penerbangan kami ke Kuala Lumpur dijadualkan pada jam 5.30 petang, namun kami bergerak awal untuk singgah di beberapa tempat menarik di dalam perjalanan ke sana. Singgahan pertama kami untuk hari ini ialah di perusahaan Bakpia Jokem Mangkuyudan, iaitu sebuah tempat di mana kuih bakpia dihasilkan. Bakpia ialah sejenis kuih pastri kecil berbentuk bulat pipih yang berasal dari Indonesia dan mendapat pengaruh daripada budaya Cina. Ia kebiasaannya diisi dengan kacang hijau manis, tetapi kini terdapat pelbagai jenis isian lain seperti coklat, durian dan keju. Kuih ini terkenal sebagai makanan istimewa dari Yogyakarta dan terdapat variasi yang dipanggang, iaitu bakpia kering, atau dikukus, iaitu bakpia kukus. Di sini kami berpeluang melihat dengan dekat bagaimana kuih bakpia ini dihasilkan, masih menggunakan kudrat tenaga manusia. Di dalam bangunan ini juga terdapat jualan produk keluaran tempatan selain bakpia. Sebelum bergerak, kami membeli kuih bakpia ini sama ada untuk dimakan sendiri atau dijadikan sebagai cenderamata kepada rakan-rakan dan saudara mara di Malaysia. Perkhidmatan pembungkusan untuk dibawa sebagai lagis juga disediakan di sini. Destinasi kami berikutnya ialah Omah Cantrik. Namanya berasal dari perkataan Jawa bermaksud rumah yang cantik. Sesuai dengan namanya, tempat ini mempunyai reka bentuk yang cantik dan unik. Ia merupakan salah satu destinasi pakej pelancongan Yogyakarta
yang popular, menawarkan tempat makan dan riadah mesra keluarga di samping aktiviti pengembaraan yang menyeronokkan. Pengunjung boleh menaiki kereta Volkswagen berwarna-warni, merakam foto yang sesuai dalam suasana desa yang permai, tenang dan damai, atau sekadar untuk berehat dan menjamu selera. Di sini juga terdapat kedai barangan jualan batik, makanan, minuman, cenderamata dan lain-lain. Setibanya kami di sini, kami dihiburkan dengan persembahan live band yang disediakan oleh pihak pengurusan.
Kami kemudiannya dibawa mengelilingi kawasan desa berdekatan dengan menaiki kereta Volkswagen. Kami boleh memilih warna kereta kesukaan kami. Pemandunya pula memakai uniform yang cantik dan unik. Kami berpecah kepada 3 kumpulan dan menaiki Volkswagen yang berbeza warna. Dalam perjalanan, kami dapat melihat suasana kehijauan desa di sini dan kegiatan harian penduduk setempat. Tiba di kawasan sawah padi, kami diberi peluang secukupnya untuk mengabadikan foto kenangan dengan suasana desa berlatar belakang sawah padi, bukit bukau dan gunung gandang sekitarnya. Namun ketika ini musim menuai telah tamat. Yang tinggal hanyalah kehijauan sawah dengan rumput-rumput yang tumbuh di sekitarnya. Namun keindahannya tetap menawan walaupun tanpa kehadiran kehijauan atau kekuningan pokok padi. Bermacam gaya foto kami rakamkan, sama ada mengambilnya sendiri atau meminta driver Volkswagen mengambilnya. Yang bagusnya, kesemua driver Volkswagen amat penyabar, bijak mencari sudut foto yang menarik serta membantu kami menggayakan pelbagai aksi berfoto. Memang banyak betul foto kenangan yang kami abadikan di sini. Selesai berfoto, kami kembali semula ke lokasi Omah Cantrik. Makanan tengah hari dengan menu ayam penyet telah tersedia untuk kami sebelum bergerak ke lapangan terbang. Kami menikmati hidangan tengah hari dalam suasana yang santai dengan keadaan persekitaran tempat makan yang sejuk dan nyaman dikelilingi pokok-pokok hutan dan pokok-pokok hiasan. Selesai makan, kami terus bergerak ke lapangan terbang Yogyakarta. Sebelum itu, kami singgah solat di stesen petrol Pertamina yang terletak berdekatan dengan lapangan terbang. Stesen ini dilengkapi dengan surau yang selesa dan luas. Kami tiba di lapangan terbang sekitar jam 3 petang. Semasa kami tiba, terdapat persembahan muzik oleh salah seorang kanak-kanak di pekarangan lapangan terbang.
Sebelum ke kaunter daftar masuk, kami mengambil peluang bergambar sekejap di kawasan lapangan terbang. Proses check-in berjalan lancar tanpa ada masalah terlebih berat bagasi. Sambil menunggu proses check-in, aku sempat meninjau kedai-kedai jualan dan kedai bebas cukai yang ada di sini. Kelihatan pelbagai barangan jualan terdapat di sini. Selesai proses check-in, kami terus bergerak ke kawasan pelepasan. Di sepanjang laluan terdapat pelbagai kedai yang menjual pelbagai jenis barangan. Oleh kerana masa masih ada, kerana jadual penerbangan kami mengalami sedikit kelewatan, kami singgah menikmati kopi di kedai Roti O yang terdapat berdekatan dengan balai pelepasan. Apabila kapal terbang bersedia untuk berlepas,
Kami melalui rutin biasa lapangan terbang seperti pemeriksaan luggage dan immigration. Alhamdulillah, proses berjalan lancar dan kami boarding tanpa sebarang masalah. Kami mula bergerak meninggalkan kota Yogyakarta sekitar jam 6 petang. Selamat tinggal Yogyakarta.
Tiba di KLIA sekitar jam 10.15 malam. KLIA agak sibuk kerana malam ini diadakan sambutan Ambang Merdeka ke-58. Selesai tuntutan bagasi, kami berpecah kepada beberapa kumpulan. Aku, isteri, Jas dan Syahmi terus tinggal di lapangan terbang, manakala yang lain-lain sama ada berehat di hotel berdekatan atau di rumah saudara. Penerbangan kami ke Alostar adalah pada awal pagi esoknya.